Adakah nak membetulkan kesilapan masyarakat itu perlu bergantung pada uruf? Ataupun nak menyebarkan sesuatu yang dianggap benar itu berdasarkan Quran dan Sunnah kena tengok uruf? Tak. Buktinya apa? Orang selalu guna kisah ni. Kisah Imam Syafi'i, dia pergi ke tempat Hanafi, dia tak kunut. Dia tak kunut kerana menghormati. Baik. Pertamanya, saya tidak menjumpai asal untuk kisah ni melainkan dalam kitab-kitab mutaakhirin. Orang yang awal yang pernah saya jumpa sebut benda ni Ad-Dihlawi. Tapi juga tidak bersanad. Apa yang sahih, Imam Syafi'i tidak begitu. Yang sahihnya Imam Syafi'i menyanggahi amalan setempat bila mana dia anggap benda tu salah dan tak betul. Saya bagi contoh. Imam Syafi'i daripada Iraq dia pergi pindah kat Mesir. Mesir mazhab apa masa tu? Maliki. Dia sebar tak mazhab Syafi'i dekat Mesir? Dia sebarkan mazhab Syafi'i dekat Mesir. Bahkan pengikut mazhab Syafi'i yang kuat pada masa itu, siapa nama dia? Saya tak ingat nama dia, mungkin Ashhab aku tak silap. Dia kata apa? Dia kata aku doa dalam solat aku, Allahumma amiti Syafi'i wa illa la dhahaba ilmu Malik. Ya Allah, matikan Syafi'i sekarang. Kalau ada ilmu Imam Malik akan hilang. Kerana Imam Syafi'i menyebarkan mazhabnya. Cuma kena tengoklah. Maksudnya bila kita nak sebarkan sesuatu, kena bagilah hujah dan kena bagi supaya orang tak terkejut. Macam mana? Ini mazhab ni, ini dalilnya. Ini mazhab ni, ini dalilnya. Saya pegang dengan mazhab ni. Tuan-tuan pegang dengan mazhab ni. Tuan-tuan bila nampak orang yang pegang dengan mazhab yang lain, tuan-tuan jangan sesatkan kerana itu mazhab tu. Itu yang saya buat. Pun kena kecam. Dan saya dituduh sebagai orang yang membenci mazhab Syafi'i dan menyeru orang untuk benci mazhab Syafi'i. La haula wala quwata illa billah. Saya bila sebut Imam Syafi'i, saya kata rahimahullah, moga Allah merahmati dia. Saya mengajar kitab mazhab Syafi'i dekat KL. Tiba-tiba saya dituduh oleh orang yang membenci mazhab Syafi'i, menyeru orang untuk benci mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, ni fitnah. Saya dalam mana-mana kuliah, saya tak pernah ajak orang benci mazhab-mazhab muktabar. Bahkan saya minta supaya kita ni, saya mohon supaya kita ni menghormati mazhab-mazhab yang ada. Kan kat Malaysia ni kadang-kadang nampak benda pelik. Orang solat pegang baby pun kena kecam. Kat Kelantan, sebelum raya ke selepas raya, dia pegang baby anak dia kan, kena kecam. Sedangkan benda tu ada hadis, Nabi solat pegang Umamah pun kena kecam. So kita asal nampak pelik je kecam, asal nampak pelik je kecam. Pasal apa ni nak kecam? Kita mazhab Syafi'i kena pegang dengan urus tempat. Mazhab Syafi'i kita boleh? Ya ke? Kecam dulu, lepas tu baru tanya.